Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan cara buat pizza mini dan kita bakar atas dapur gas. Okay, mula-mula kita sediakan dulu bahan-bahan untuk buat dough dia. Dalam satu mangkuk, masukkan 130 ml air. Masukkan 1 sudu kecil yeast bersama dengan 1 sudu besar gula. Okay, kita kacau, kemudian biarkan lebih kurang 1 minit. Okey, kemudian barulah masukkan 250 gram tepung gandum bersama dengan 1 sudu besar susu tepung dan juga sebiji kuning telur. Okey, kesemua bahan ni kita kacau dulu sebelum masukkan bahan-bahan yang lain. Okey, bila tepung tu dah agak berketur, barulah masukkan 1 sudu besar mentega ataupun margarin. Uli lagi semua bahan ni sehingga dia membentuk satu dough yang tidak melekat di tangan. Okey, kalau nak senang boleh je uli pakai mixer lebih kurang 10 minit macam tu. Okey, dah jadi dah dough untuk pizza ni. Kemudian kita akan rehatkan lebih kurang 1 jam ataupun paling minimum setengah jam. Okay, kali ni saya rehatkan lebih kurang 40 minit macam tu sehingga dough ni dia akan jadi kembang ataupun naik 2 kali ganda. Okay, dough dah pun kembang, kemudian saya akan bahagikan dough ni kepada 2 bahagian, bermakna saya akan dapat 2 biji mini pizza. Bulat-bulatkan dough sehingga dia bentuk kemas, kemudian lepaskan dengan menggunakan rolling pin ataupun boleh je terus masukkan ke dalam kuali dan lepaskan dough ni dalam kuali. Untuk dough yang sebesar ni saya gunakan non-stick pan yang berukuran 20 inci. Okey, masukkan dough tadi, kemudian kita lepaskan bahagian tepi. Okey, cucuk-cucukkan bahagian tengah tu dengan garpu supaya bila kita bakar nanti tu dough ni dia tak akan jadi kembung. Okay, sapukan dengan sos prego ataupun boleh je sapu dengan sos cili. Letakkan topping yang digemari. Okay, saya letakkan sausage yang telah dipotong bulat-bulat macam ni. Letakkan sedikit lada benggala hijau, lada benggala merah dan juga sedikit irisan nanas untuk nak rasa masam-masam manis. Dan jangan lupa taburkan dengan sedikit keju pada bahagian atas dan oleskan dengan sedikit mayonis dan juga sos cili. Okay, dough ni saya akan bakar atas dapur gas pakai api yang paling kecil, lebih kurang 10 minit. Okay, jangan pakai api yang besar sebab takut nanti bahagian bawah tu dia akan jadi hangit dan berkerak keras. Okay, ini dia dah jadi pun pizza. Selepas 10 minit dimasak, bahagian bawah tu pun dah garing elok. Okay, bolehlah transferkan ke atas pinggan ataupun dulang dan bolehlah dipotong mengikut saiz yang kita nak. Dan yang ni, yang dough kedua, okay, dah jadi dah sebiji lagi pizza. Roti dia memang sangat lembut, gebu dan rasa dia pun sangat sedap. Walaupun bakar atas kuali, tapi tak kalah dengan yang beli dekat kedai. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.